Sekarang kan aku kan dah tak ada baju nak pakai kan. Sebab aku punya perut besar kan. Lepas tu Dennis tak nak ajak pergi beli baju pregnant pun. Habis ajak besok kan. Saya baru minta tadi. So kita pergilah besok. Kenapa saya kena minta? Apa Habis tak beli? Saya tak kata bukan dia ni kena nak apa perlu kan. Saya beritahu lah Habis saya nak apa. So kita kira pergi terus. Habis kena tahu sendiri. Kenapa saya nak kena beritahu? Habis tak tahu kedai tu kat mana pun. Okay, saya cakap je kat mana besok Habis bawa saya kita beli semua. Okay, saya nak apa less 10 20 kita ambil je K. Habis janji K besok beli K. Kan dah penat semua nak bagi tahu. Semua nak bagi tahu. Dah penat lah. Okay, besok beli K. Sampai dah tak ada baju dah. Pakai baju sama je. Sebab baju dia tak ada dah. Pakai baju sama je. Ni baju semalam. Sebab dah tak ada baju dah. Ada baju kelawar buruk-buruk je. Besok kita pergi. So